Selamat datang semua. Hari ini kita nak tengok satu sudut pandang yang agak unik sikit. Pasal macam mana seorang pelajar dari luar bandar nampak usaha nak tarik minat kawan-kawan dia guna platform digital Delima ni. Sumber kita kali ini petikan dari artikel Strategi Menarik Minat Murid Luar Bandar ke Delima. Yang menariknya, ia ditulis dari perspektif pelajar tu sendiri. Jadi kita nak cuba faham betul-betul lah apa cabaran diorang, apa cadangan diorang, direct dari sumber. Dan macam kita ada lah kan, isu mula-mula biasalah internet, kurang laju. Lepas tu, peranti pun tak semua ada, komputer ke, tablet ke. Okey, jom kita tengok apa lagi yang dia kongsi. Perkara pertama yang pelajar ni bangkitkan, rupanya ramai yang tak berapa sedar pun apa sebenarnya ada dalam Delima tu. Yalah, mungkin diorang tak tahu pasal video, kuis interaktif, pautan ke Google Classroom, Microsoft Teams semua tu. Betul tu. Sayanglah kan kalau potensi besar macam tu tak diguna sepenuhnya hanya sebab orang tak tahu. Dan cadangan pelajar ni untuk atasi masalah ni sangat praktikal. Saya rasa dia kata bukan setakat hebahan biasa tapi guru kena tunjuk sendiri live demo kat kelas. Guna phone cikgu ke, projektor ke? Macam tu lah buat demo ringkas. Ini bukan pasal bagi info je tau. Tapi lebih kepada nak pecahkan tembok rasa. Macam takut atau blur tu. Faham? Bila nampak cikgu buat, rasa macam, oh senang je rupanya. Betul. Kurang rasa gentar sikit. Mungkin rasa nak cuba tu datang. Okey, lepas dah timbul minat sikit tu, masalah seterusnya, akses peranti pula. Yang ni macam mana? Cadangan pelajar ni nampak logik. Dia kata, apa kata wujudkan pusat pembelajaran Delima? Guna je bilik komputer sekolah ke perpustakaan ke? Idea pusat perkongsian ni memang bagus. Terutama untuk equity, kesamarataan akses tu. Tapi kan, ia bukan setakat letak komputer kat situ. Kena ada culture dia. Budaya kongsi, budaya sokongan. Maksudnya? Maksudnya, kena ada sistem. Mungkin jadual giliran ke, guna waktu rehat, lepas sekolah. Walaupun ada 1-2 device je, kalau diurus betul-betul, ramai boleh dapat manfaat. Ini cara praktikal nak rapatkan jurang digital tu lah. Semua dapat peluang sama. Okey, akses dah sentuh. Peranti pun dah ada cara nak kongsi. Tapi, bila dah boleh akses tu, apa yang diorang nampak dalam Delima tu penting juga kan? Pelajar ni ada komen pasal kandungan. Dia rasa kadang-kadang bahan dalam tu macam urban sangat, kompleks. Tak berapa relate dengan hidup kat kampung. Ini poin penting. Relevan. Prinsip asas belajar kan? Bila kita rasa benda tu dekat dengan kita, senang nak faham, senang nak ingat. Betul. Dia kata lagi best kalau ada cerita pasal kampung ke, pertanian, budaya tempatan. Baru rasa, oh ini pasal aku. Dan lagi menarik, cadangan dia bukan setakat minta kandungan relevan. Dia pergi further. Dia cadangkan apa kata bagi pelajar luar bandar sendiri sumbang bahan masuk dalam Delima. Wow, macam mana tu? Contohnya, video projek sains guna bahan kita semula dari kebun atau karangan pasal adat resam kat tempat dia. Ini bukan saja buat kandungan lagi kaya, tapi ia bagi empowerment. Pelajar rasa dia pun penyumbang, bukan pengguna je. Dari pasif jadi aktif lah kiranya. Menarik tu. Okey, dari kandungan kita ke motivasi pula. Pelajar ni cakap, ramai kawan dia rasa macam tak ada reward sangat guna Delima ni. Macam aku guna ni, apa aku dapat? Tak ada tarikan jelas. Jadi cadangan dia, sekolah atau KPM buatlah challenge ke apa, eksplorasi mingguan Delima contohnya. Ada hadiah kecil-kecil ke, sijil ke. Ini sebenarnya kita panggil gamifikasi. Guna elemen permainan macam cabaran, mata, ranking ke untuk galakkan orang buat sesuatu. Dalam konteks Delima ni, bukan untuk suka-suka je. Ganjaran kecil pengiktirafan tu, ia boleh jadi catalyst, pemangkin untuk bina habit. Tabiat guna platform tu secara konsisten. Terutama masa mula-mula nak biasakan diri. Kira macam puji usaha diorang lah ya, belajar guna teknologi ni. Ya, meraihkan usaha belajar sendiri tu. Jadi, kalau kita kumpul semua pandangan pelajar ni, apa yang kita boleh simpulkan? Strategi dia jelas. Mula-mula kena bagi pendedahan yang betul, yang menarik, tak menakutkan. Lepas tu fikir cara kreatif nak bagi akses peranti, mungkin kongsi-kongsi. Kandungan pun kena make sure relevant, dekat dengan hati diorang.
Dan akhir sekali bagi sikit motivasi, pengiktirafan. Semua ni direct dari pengalaman diorang tahu. Betul, mesej utama dia simple je sebenarnya. Pelajar luar bandar pun nak belajar. Nak peluang sama macam kawan-kawan kat bandar. Dia 5 ni boleh jadi alat yang power, tapi ia bergantung pada kerjasama semua pihak. Sekolah, komuniti, KPM. Kena jadikan platform ni betul-betul senang diakses, relevan, mesra pengguna. Keinginan belajar tu dah ada, cuma perlukan jambatan yang betul. Okey, sebagai penutup, satu benda untuk anda semua fikirkan sejenak. Kita dah cakap pasal akses, pasal kandungan, tapi sejauh mana agaknya potensi pelajar tu sendiri? Kalau diorang jadi penyumbang aktif, bukan sekadar pengguna, macam mana agaknya ia boleh ubah landscape platform macam D5 ni pada masa depan? Fikir-fikirkan.